sebenarnya daripada mereka ialah siapa yang dikatakan Allah, orang yang solat dan rajin baca Quran. Orang yang rajin solat ni. Orang tu solat tak pernah tinggal, solat fardu lah, dan dia rajin membaca Al-Quran. Solat dia Allah Ta'ala akan kasih. Inilah mereka yang beriman sangat kasih kepada Allah. Daripadanya ialah yang solat dan rajin membaca Al-Quran dan mengikut jejak rangka Rasul. Mana ikut jejak rangka Rasul? Apa makna mengikut jejak rangka Rasul? Allah Ta'ala berfirman lagi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yakin lakum wa junubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-An'am. Katakanlah oleh Wahai Muhammad. Siapa yang cakap ni? Allah. Katakanlah oleh Wahai Muhammad. Siapa yang cakap ni? Allah. Pada siapa? Muhammad. Jikalau kamu kasih kepada Allah, hendaklah kamu ikut jejak langkah aku, kata Rasulullah. Mana ikut jejak langkah apa yang Nabi Muhammad buat, kita lakukan lah. Solat, puasa, zakat, sedekah, belajar, menyampaikan ilmu. Ajar ni sampai rumah. Kalau ada orang kat rumah, sampaikan ilmu yang kita dapat ni. Namanya ikut jejak langkah Rasul. Tadi belajar apa ni? Nak kupas main. Itu je. Susah nak dapat kasih sayang daripada Allah. Jadi,